Oh, sepahnya. What is this? Dua, tiga. Okey, buka. Wah, cantiknya, bersihnya. Yo, what's up guys? My name is Sam. So, apa khabar semua orang? Harap korang semua sihat walafiat guys. So, video kali ni aku nak ubah bilik aku ni totally 100% daripada yang serabut ni kepada yang cantik. So, let's go. Kita siapkan rumah ni. Jom. Let's go. Apa ada dua telinga? Apa tu? Jadi berat tak saksa. Raksasa. Mana gigi dia? Gigi dia. Oh, besarnya mulut dia. Baby. Raksasa baby. Dah tahan tu tahan dulu. Besarnya daripada rumah ni. Dia makan semua ke? Meanwhile. Oh, sepahnya. What is this? Oh no. Dah kosong. Nanti kita akan saltik semua ni. Saltik. Belah sini je belum. Banyak sangat barang. So malam ni saya nak cat semua bahagian ni. Bahagian ni je belum. Okay. So dah conteng semua ni. Kita conteng dulu. So kita sapu dulu semua. And then kita akan cat. Hours later. Bahagian aircon pun dah cat. And bahagian sini. Oh, banyak tu. Tapi bahagian ni belum lagi sebab ada banyak barang kat sini. So, sekarang dah pukul 3. So, saya betul-betul penat ni. Sebab pagi esok nak sahur lagi. And kita nak mandi dululah. Okay, bye. The next morning. Macam tak cantik. Hitam guys. Oh, dengan nitik-nitik sekali dengan tak saltiknya. Macam bilik horror je. Mission fail. Oh no. Ni aku saltik Awal. Perfect. Okay lah. Tekan mentol. Tekan mentol LED. Kita dah siapkan rumah semua ni. Cantik doh. So kita akan mop lantai ni sebab ada sepihan-sepihan kat situ. Kita akan mop semua ni. Meanwhile. Gila part paling best sekali kita akan tengok reaction mak aku macam mana dia masuk kat dalam bilik. Tutup mata. Okay, tutup mata. Apa udah tutup mata pula? Tutup mata lah. Ilah. Patut kan ni mata kena tutup lagi ke? Lagi sabar Macam dulu. ni, gaba-gaba ni. Sabar dulu. Ni kapek ni pijuk ni. Sabar. Okey. Jangan. Okey. Mata gelap je ni. 1, 2, 3. Okey, buka. Wah, cantiknya, bersihnya, berkilat-kilat. Macam mana? Bilik.
Ni boleh ngaji dari sini. Dengan sini Boleh buka aircon. Ayah sini. Ada kapet ni. Boleh lah semayang berjemaah. Boleh. Dalam masa ni. Sini tempat string, memang string nanti sini. Ni ada PC semua. Boleh dah ni awak jadi imam. Boleh. Tapi belakang ni tempat kita orang letak bantal, letak kamera-kamera kat sini ya. Ni green screen, ni almari. Almari. Barang-barang Umi semua letak atas tu. Kalau Umi nak ambilnya. Tak apa. Tingginya macam mana tu nak ambil tu? Astaghfirullahaladzim. Tak boleh nak ambil lah. Tinggi jatuh. Ni boleh kat hidung. Ada kapet ke? Ada kapet ni. Dah molek muak. Hangam. Okey. Okey. Baik. Baik. Lulus. Lulus. So, video ni sangat laju. Aku tak tahu aku borak apa. Aku borak pasal apa. Kita nak buat secepat yang mungkin lah. Video ni short and smart. Okay, itu saja video kali ni. Dah pergi like and subscribe. Bye. Zam.